Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya dalam perjalanan balik ke rumah daripada Paib Jabat Agama Islam daerah Hulu Langat. Hari ini interview jadi imam. Alhamdulillah Qaryah kami Paklen akan menjadikan surau As-Sahabah sebagai surau Jumaat, dan surau As-Sahabah memerlukan imam. Kebetulan saya diminta untuk jadi imam, jadi hari ini datang interview imam lah. Baik, petang ini saya ingin berbicara tentang tajuk subconscious mind. Subconscious mind ni saya dalam proses untuk membuat beberapa siri video TikTok dan YouTube untuk berbicara tentang tajuk subconscious mind. Sebenarnya dah lama saya mengkaji tajuk ini daripada tulisan-tulisan barat, dan saya melihat ia satu idea yang boleh diketengahkan, satu pendekatan bagaimana orang barat ataupun saintis mengkaji psikologi manusia berkaitan dengan minda separa sedar ataupun minda bawah sedar. Cuma pada petang ini saya nak bercakap tentang apakah idea minda bawah sedar atau subconscious mind ini bertepatan atau bercanggah dengan Islam. Itu persoalan yang saya nak kemukakan lah. Kerana mungkin orang akan tengok apa Ustaz Anwar Saleh ni bercakap tentang subconscious mind, daripada mana dia ambil kan. Yalah, saya memang study tentang subconscious mind, dan dalam masa sama juga saya mengkaji tentang perubahan, yang paling kita katakan manhaj taghyir, manhaj perubahan manusia ataupun tamadun berasaskan Al-Quranul Karim. Jadi Islam ini manhaj untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama Islam, syariat Islam, akidah, syariat, akhlak, undang-undang dan sebagainya untuk manusia, dan manusialah bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Kalau manusia tak melaksanakannya, Islam tak akan tertegak. Jadi untuk menegakkan Islam memerlukan manusia. Jadi manusia itu perlu diubah sesuai selari dengan prinsip keimanan dalam Islam, akhlak dalam Islam, dan identiti manusia yang